إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح معلمينا ولأساتذتنا ولمشايخنا، ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء العاملين المخلصين في البر والبحر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, summa amin, amma ba'd. Bismillahil muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, dengan inayah, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mengambil pengajaran, iktibar dan manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan dalam kitab Tajzibu Atrafil Hadis bi Syarhi ma fi Kitab Mukhtaril Ahadis oleh Al-Ustaz Al-Hajj Abdul Halim Al-Hadi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dalam pertemuan pada bulan lepas 22 bulan 9 2025 kita telah pun sampai kepada muka surat 12. Muka surat 12 kita dah bincang hadis yang keempat dan hadis yang kelima. Malam ini kita sambung kepada hadis yang terakhir pada muka surat 12. Hadis yang terakhir pada muka surat 12 dengan kata musannif, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, idza balagha 'abdi 40 sanatan afaituhu minal balaya thalathi minal jununi wal judhami wal baras, wa idza balagha 50 sanatan hasabtuhu hisaban yasira, wa idza balagha 60 sanatan habbabtu ilaihi al-inabata, wa idza balagha 70 sanatan ahabbathu al-malaikatu, wa idza balagha 80 sanatan
kutibat hasanatuhu wa ulghiyat sayyi'atuhu wa idza balagha 90 sanatan qalatil malaikatu asirullahi fi ardihi faghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa yashfa'u fi ahlihi. Hadis rawahul Hakimu an Uthman. Baik. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi pada malam ini kita bicarakan tentang hadis kursi, yaitu Nabi SAW menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hadis ini Allah berfirman, "Idza balagha 'abdi 40 sanatan afaituhu minal balaya salas minal jununi wal judam wal baras." Apakala, atau kita boleh terjemahkan idza ni dengan apabila. Apakala tu maknanya apabila. Genap balagha abdi 40 sanatan. Apabila genap umur hambaku 40 sanatan, 40 tahun, afaituhu minal balaya salas, nescaya aku afiat akan dia daripada 3 penyakit. Penyakit pertama minal junun, penyakit gila, wal juzam, penyakit kusta, wal baras, dan penyakit sopak. Baik. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang qudrahnya, yakni perkuasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan sesuatu. Dalam kitab belajar ilmu aqidah menyebut bahawa qudrah Allah akan menepati iradah Allah. Berkuasa Allah itu menepati iradah Allah. Iradah mana? Kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itulah yang akan berlaku. Idza syaa ma syaa fa'al wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang Allah taala berkehendak maka akan berlaku. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang Allah taala tidak berkehendak, lam yakun, sama sekali tidak akan berlaku. Dan ta'alluq bagi sifat qudrah dan iradah Allah taala ini adalah pada setiap mungkinat. Makna perkara mungkinat ini perkara-perkara yang mungkin boleh ada dan mungkin boleh tiada. Ta'alluq iradah mana? Kehendak Allah Ta'ala itu atas perkara yang mumkinat. Mumkinat maknanya suatu yang mungkin boleh ada dan mungkin tiada. Apa contoh perkara mumkinat? Seperti mana kita manusia, tuan-tuan, boleh ada dan boleh tiada, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berkehendakkan untuk kita ada, maka adalah kita. Bila Allah berkehendakkan untuk tiada, maka ditiadakanlah kita ini. Jadi sesuatu yang berlaku di atas muka bumi adalah mengikut kehendak Allah. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyebut bahawa Allah Ta'ala berfirman apabila hambanya mencapai umur 40 sanah, 40 tahun. Alhamdulillah, saya pun umur 40 dah, tuan-tuan pun duk nampak 40 belakang. Bermakna kita telah pun menjangkau umur yang disebut umur 40 ini dengan umur matang. Umur matang. Kita bukan lagi kanak-kanak, kita bukan remaja, kita adalah golongan bukan lagi dewasa, tapi 40 ke atas ini sudah layak di dalam Islam untuk dipanggil dengan golongan tua. 40 ke atas ni kena lapang dada untuk orang panggil pakcik. Dulu pergi ke kedai orang panggil, "Ya bang, nak beli apa?" Bila mai tengok ada ciri-ciri ketuaan, maknanya
rambut pun dulu hitam jadi putih, mata dulu cerah jadi rabun, gigi dulu penuh dia gugur, kulit dulu cekang dia jadi kendor. Itu adalah tanda-tanda umur kita semakin bertambah. Bila sampai tahap 40 ini adalah umur manusia yang disebut sebagai umur yang sempurna, umur matang. Kebanyakan di kalangan para nabi dan rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah taala untuk menjadi pesuruhnya, menjadi rasulnya apabila menjangkau umur arba'ina sanatan, 40 tahun. Kerana tahap berfikir atau cara berfikir orang yang 40 ke atas ini selalunya berbeza dengan golongan yang remaja atau golongan dewasa. Jadi alhamdulillah Allah berikan kepada kita sampai ke hari ini 40 dan dah menjangkau lebih banyak dah pada 40 tu. Bermakna tuan-tuan, ini adalah satu anugerah Allah yang besar berkaitan dengan umur. Dan umur ni apabila dia tambah, dia tak ghostan pergi ke belakang lah. Faham Tok Noh ghostan tu? Ghostan tu makna dia takkan kembali ke belakang. Hari ni umur 40, jumpa minggu depan dia kata umur saya Ustaz minggu ni jadi 35 pula. Oh lagu tu seronok. Seronok dia tak tua. Dia duk jadi kaum muda. Taib. Walaupun ada di kalangan adik-beradik kita ataupun kawan-kawan kita yang dahulunya belajar sekali di sekolah rendah, belajar sekali di sekolah menengah, belum lagi mencapai umur arba'ina sanatan, 40 tahun, Allah Ta'ala dah ambil nyawa mereka. Tak dan rasa nikmat tua. Nikmat orang panggil pakcik tu. Nah, nikmat orang panggil pakcik. Nak kata 40 ni orang panggil Tok Wan tu jarang lagi lah. Nah, nak kata umur 40 orang panggil Tok Wan jarang. Kebanyakan pakcik tu ada. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Ramai dah yang kembali ke rahmatullah. Saya duk kira, contoh saya belajar di sekolah kebangsaan Teluk Jamat dulu. Kelas kami ada sekolah kampung 24 orang. Duk kepak jari, 5 orang dah kembali ke rahmatullah, tinggal 20 orang lagi hak duk ke kampung. Duk ke kampung pun ada, duk di kampung ada yang pergi kerja luar apa semua. Tanya, tinggal 20 orang lagi. Tu baru lingkungan umur 40-an. Nah, umur 40-an Allah Ta'ala dah ambil seorang Allah sayang mereka, tugas mereka dah selesai di atas muka bumi, maka selesai. Allah tak akan jadikan rezeki saya ni boleh pergi dekat abang kita. Rezeki abang kita pula boleh mai kepada saya. Tak jadi gitu. Allah dah tetap. Apabila dah cukup 100% apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan sejak azali bahawa kita akan dapat banyak ni, bila dah sampai saja tahap tu, selesailah hidup kita di dunia dan kita akan pergi pula berpindah ke alam lain yang namanya alam barzakh, kemudian kepada alam akhirat. Di mana alam barzakh dan alam akhirat itu adalah merupakan alam untuk kita menerima habuan semata-mata. Bukan lagi masa untuk kita bekerja, bukan lagi masa untuk kita beribadah, bukan lagi masa untuk kita membina mahabbah, kasih sayang antara satu dengan yang lain. Tetapi alam barzakh dan alam akhirat adalah merupakan masa untuk jazaa'un, menerima balasan di atas segala yang kita lakukan, atas segala yang kita katakan. Maka sebab itu orang yang cerdik, Nabi kata, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, iaitu mereka yang sentiasa dana nafsah, membuat perhitungan, membuat muhasabah terhadap dirinya. Ada kebaikan lebih banyak ke? Ada kekurangan dosa lebih banyak ke? Terutamanya bila mai umur 40 tahun. Man dana nafsahu wa alima bima ba'dal maut, dan dia melakukan amalan pada hari ini
untuk dijadikan bekalan selepas daripada dia meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, mai kita jadi umat Nabi yang disebut dengan kumpulan Al-Kayyis itu. Al-Kayyisu orang maknanya ialah cerdik. Golongan yang cerdik, orang yang sentiasa duk perhati diri dia. Allah, korang banyak aku ni, korang banyak. Biar kita rasa korang, barulah ada usaha untuk menambah. Kalau duk rasa banyak, duk tengok aku nasib baik duk pi juga sembahyang jemaah di masjid. Yang jiran aku tu tunggu Jumaat dia baru pi. Lekeh dia. Bermakna kita rasa kita lebih pada orang. Tak jadi. Orang yang cerdik ni dia akan rasa dia korang selalu. Tang ni aku korang. Tengok sudut ni pun dia korang. Maka bila dia sedar dia kurang, maka dia akan ada usaha demi usaha untuk menambahkan lagi perkara yang kurang itu. Terutamanya hal yang berkaitan dengan ibadah, yakni saham untuk dia tambah saat dia nak hidup dari akhirat sana, tidak memerlukan kepada wang ringgit. Hidup dari akhirat sana, kawan-kawan kita pun tak boleh tolong kita. Hidup dari akhirat sana, anak-anak kita, isteri kita pun tak boleh tolong kita. Apa yang kita buat di dunia, itulah yang akan menjadi habuan kita. Baik. Jadi, bila mai umur arba'ina sanatan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, 40 tahun, afaituhu, nescaya aku afiah. Afiah ni makna sejahterakan ia. Afiah maknanya sejahtera. Apa dia sejahtera ni? Bahasa lain, aku sempurnakan ia, aku sehatkan ia. Salah satu daripada perkara yang Nabi ajak kita dalam bentuk doa, kita nak minta dekat Allah, minta 3 benda ni selalu. Jangan duk pulun minta hal lain, minta hal ni bagi banyak. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad daimah. Ya Allah, aku pohon kepadamu as'alukal afwa. Afwa maknanya keampunan. Sebab kita adalah hamba Allah yang banyak dosa. Yang mampu memberikan keampunan atas dosa kita ialah Allah. Yang mampu untuk memaafkan dosa kita ialah manusia. Kalau ada tersedar melakukan dosa kepada manusia, pergi minta maaf kepada mereka. Ada melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, mintalah keampunan kepada Allah Ta'ala. Bahawa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan keampunan kepada seseorang hamba yang ada melakukan dosa kepada hamba Allah Ta'ala yang lain, melainkan setelah hamba itu memberikan kemaafan. Manusia tu bagi kemaafan kepada kita, kita buat dosa kat dia, barulah Allah Ta'ala akan bagi al-afwa. Maka pohonlah kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa. Ya Allah, kami pohonkan kepadamu keampunan. Wal afiyata. Ni kita duk bincang lah ni. Al-afwa wal afiyah. Al-afiyah maknanya kesehatan, kesejahteraan. Yang disebutkan di sini afiyah, afaituhu bermakna afiyah. Wal afwa wal afiyah, yakni kesehatan, sehat tubuh badan, sehat jasmani, sehat rohani. Minta dekat Allah. Sebab bila sehat ni tuan-tuan, buat ibadat pun sedap. Makan pun sedap. Orang hak makan tak sedap ni adalah orang yang tak sehat. Kita makan tambah sampai 2 pinggan, dia kita tanya, pasal apa hang tak tambah ni, sedap ni? Tak tupik ya. Dia tak rasa apa pun mulut dia. Tuhan tarik dah nikmat sedap dalam makan. Kerana dia kurang sihat. Maka alhamdulillah sementara Allah bagi sihat. Boleh tak Allah nak tarik nikmat sihat? Maknanya sakit. Lawan sihat ni ialah sakit.
Nabi sebut dua nikmat yang kebanyakan manusia ketika Allah bagi dekat dia lupa. Yang pertama ialah nikmat sihat, yang kedua ialah nikmat masa lapang. Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Sementara Tuhan bagi dekat kita nikmat sihat, mai umur 40 ni pun duk bincang ni umur 40 ni. Mai umur 40 ni pun mata duk cerah elok lagi. Sembayang pun boleh diri kemas elok lagi, tak kena sembayang duduk atas kursi ke, tak kena sembayang duduk sila ke. Allah, rasa kepuasan dalam melaksanakan ibadat. Adakah perkara itu akan berterusan kita perolehi? Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Maka sementara Allah beri, manfaatkan dengan sebaik mungkin, kerana akan tiba satu masa dia akan tarik balik. Karena sifat bagi sekalian mungkinan, perkara-perkara yang baharu ini dia akan berlaku perubahan. Perkara mungkinat kita ni disebut perkara mungkinat, dia akan berlaku perubahan. Ada masa dia sihat dan akan ada masa nanti dia sakit. Baik. Jadi tiga benda tadi minta apa yang ketiga? Allahumma inna nas'alukal afwa. Hei Tuhan kami pohonkan kepadamu akan kemaafan. Kami pohon kepadamu akan kesihatan. Wal mu'afatad daimah, dan kami pohon kepadamu akan keselamatan. Selamat kita nak duduk di rumah kita pun selamat. Bayangkan adik-beradik kita duduk di Palestin, duduk dalam rumah pun tak selamat. Gedu. Oh, tu duduk dalam rumah. Kita duduk dalam rumah bukan bunyi fium. Oh, tidak, lena sedap. Tu kita. Depa sana duduk dalam rumah pun tak selamat, duduk dalam dewan masyarakat pun tak selamat. Duduk di tengah jalan, di padang pun tak selamat. Duduk di hospital, sakit dah pun, tu pun tak selamat lagi. Allah Akbar. Maka mintalah kepada Allah tiga benda ni selalu. Minta kemaafan. Kalau ada dosa, ya Allah, ampunkan dosa kami. Kalau kami sakit, ya Allah, berikan kesihatan yang sempurna agar kami mudah buat ibadat. Dan berikan kepada kami keselamatan untuk mudah kami melaksanakan tuntutan kerja harian. Baik, kembali. Maka tuan-tuan, umur 40 Allah sebut idza balagha 'abdi 40 sanatan. Apabila genap umur hamba-Ku 40 tahun, afaituhu minal balayas salas. Nescaya aku afiat akan dia daripada 3 penyakit. Maksudnya apabila dah mai umur 40 ke atas ni, Allah akan afiatkan ia. Allah akan sejahterakan ia daripada 3 penyakit ini. Yang pertama ialah penyakit gila. Yang kedua penyakit juzam, kusta, dan yang ketiga penyakit al-baras, sopak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang diafiahkan, yakni disihatkan oleh Allah Ta'ala daripada terkena penyakit-penyakit bahaya ini, yakni penyakit gila, penyakit kusta dan juga penyakit al-baras, penyakit sopak. Baik. Kemudian dalam Al-Quran, tuan-tuan, dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah ada berikan kepada kita doa khas kepada mereka yang dipanjangkan usia sampai 40 tahun lebih. Boleh balik lagi buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ayat 15 surah Al-Ahqaf. Tak mana yang doa tu? Baik. Dan kami, yakni Allah, wajibkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan kepada ibu dan ayahnya. Sebab apa nak kena buat baik kepada ibu dan ayah? Hamalathu ummuhu kurha, kerana ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah. Wa wada'athu kurha, dan juga telah melahirkannya juga dalam menanggung susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. 30 bulan, salasuna syahra, 30 bulan. Salasuna 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 tahun 6 bulan. Masa yang Allah sebut wa hamluhu wa fisaluhu, masa ibu kita mengandungkan kita dan menyusukan kita. Sebab itu had maksima untuk kita menyusukan anak, bukan kita lah, isteri kita menyusukan anak ialah 2 tahun. Had maksima, had terbaik ialah 2 tahun. Lepas pada 2 tahun tu, kalau nak ikhtiar untuk lelah, istilah kita kata lelah susu, maknanya tak mau bagi dah anak tu minum susu, biarlah melebihi 2 tahun. Kalau baru setahun tengok duk pulun lah, bini kita kata, abang, lekahlah, buatlah, ikhtiarlah, pergi jumpa ustaz bagi lelah susu. Tak lagi tak cekang, abang juga tak kenal. Kan, kita kena abang, tak apa, tak cekang pun tak apa, yang penting sayang. Biar 2 tahun, lebih 2 tahun. 2 tahun tu tahap minimum. Kalau lebih sampai kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun pun ada, pergi mengaji, balik-balik cari tetek mak dia dulu. Gigi pun penuh dah, minum susu lagi. Hak tu memang terlajak dah. 2 tahun boleh ikhtiar untuk lelah susu. Nak buat macam mana? Janganlah buat sesuatu sampai kita kata anak tu tersiksa. Kan kadang-kadang dia bubur apa? Dia bubur kayu akak seruntun. Biasa try nak akak seruntun. Akak seruntun ni kan akak yang pahit. Kalau lidah kita kena waktu pagi sampai ke petang pahit, makan tak lalu. Benar pahit ni dia baik untuk kesihatan. Di Langkawi ada dia buat minyak gamat campur dengan seruntun. Mak bagi kena pergi cari di Langkawi ya. Seruntun, minyak gamat campur dengan akak seruntun. Kita pergi ambil seruntun tu, ditenyeh di kepala tetek bini kita, bagi anak makan pagi. Dia kena pahit tu, ya Allah, taubat dah si anak tak makan dah. Tapi anak tu menderita tuan-tuan. Sebelum nak bagi ke anak, try dulu. Duk bagi anak yang try akak seruntun tu, terang mana? Kamu sebagai ayah try tengok. Saya pernah try tu, yang berani nak cerita. Bagi tokok sikit, pahitlah. Kena bagi sampai ke petang. Abang bini tak sah, kita cari keedah lain. Keedah orang total macam-macam. Ambil apa nama asam, buah asam gelugong, bubuh di putih. Anak tengok, nampak pelik tak segak, dia pun tak isap. Kena 2-3 hari nampak tak segak, dia berhenti minum. Alhamdulillah. Syarat dia apa tadi? 2 tahun ke atas. Berdasarkan kepada surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah sambung, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah,
setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa dan sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun. Allah panjangkan usia sampai umur 40 tahun. Umur 40 tahun ni tuan-tuan, dalam Quran pun ada bicara. Nah, dalam hadis pun ada, dalam hadis kursi yang kita dah bincang malam ni pun ada, dalam Quran pun surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah sebut khusus hatta sehinggalah dia mencapai kepada umur arba'ina sanatan, umur 40 tahun. Itu dia. Sampai umur 40 tahun Allah ajak umur 40 tahun ni dia kena rajin baca doa ni. Balik lagi tuan-tuan, ingat balik surah Ahqaf ayat 15 doa dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepadamu. Itu doa khusus Allah Ta'ala ajak kepada mereka yang sudah menjangkau ataupun sudah mencapai umur 40 tahun ke atas. Ustaz, kalau umur pakcik 80 boleh baca dah doa ni? Lagi boleh. Dia mula nak baca ni 40. Kalau 70, 80, 90 lagi kelak. Rajin-rajinlah baca doa tersebut. Ia disebut dengan doa ma'thurun. Ma'thur maknanya doa yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan itulah sebaik-baik doa, tuan-tuan. Saya baca semula doa tu, surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya kumpulan yang kedua, Allah berfirman, wa idza balagha 50 sanatan hasabtuhu hisaban yasira. Dan apabila genap 50 tahun, tadi 40 tahun, 50 tahun Allah panjangkan lagi usia dia 10 tahun. 50 tahun, nescaya hasabtuhu hisaban yasira, aku hisab akan dia sebagai hisab yang paling mudah. Allah sebut sedemikian. Maknanya di sini peringkat-peringkat umur yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh manusia tersebut. Dia gunakan umur dia untuk ketaatan. Waktu dia muda pun dia taat, ibadat dia hebat. Mai umur 40 pun hebat. Dia mai lagi kotor tu jadi lagi semakin hebat. Perumpamaan yang diletakkan oleh orang Melayu jadilah seperti apa, tuan-tuan? Seperti dengan tangkai padi. Kita orang tua ni jadi serupa dengan tangkai padi. Semakin tua tangkai padi itu dia jadi kena tegak kemas lagi ke? Dah, dia akan semakin menunduk. Semakin menunduk. Waktu tu orang nak ambil padi tu, sebab padi ni kita kata dah masuk isinya. Maka kita sebagai manusia pun bila umur semakin tambah ni, sepatutnya ilmu kena semakin tambah, sepatutnya amalan dia kena makin tambah. Bukan sekadar menjaga ibadat yang fardu, tetapi mesti usaha untuk menambahkan lagi akan ibadat-ibadat sunat. Ibadat sunat dia punya banyak, tapi kadang-kadang kita duk ulun rembang, tengok, perhati, nak buat hak fardu sahaja. Umur semakin tambah, rugilah. Sehingga Allah sebut kalau
kamu boleh buat ibadat sampai kepada umur 50 tahun. Hasabtuhu hisaban yasira, nescaya aku yakni Allah akan hisab akan dia sebagai hisab yang paling mudah. Itu kumpulan 50. Wa idza balagha sittina sanatan, dan apabila cukup 60 tahun, habbabtu ilaihil inabata, berkasihlah aku kepadanya bertaubat. Bila mai umur 60 tahun pula, Allah Ta'ala sebut dia akan ada perasaan dalam hatinya ini inabah. Inabah makna perasaan yang begitu tinggi untuk bertaubat. Mana taubat ni kembali ke pangkal jalan. Dia sesat, dia pergi kolej, mai umur 60, dia kata Allah, aku ni kau tua orang ni, kau tak larat. Selalu kita bila umur semakin tambah, semakin kuat kan? Dia akan kurang. 40 ni pun orang ajak main bola tak larat dah. Itu kau umur 20 waktu mengaji sekolah menengah tak mamuk dulu masuk ke universiti. Allah, lari kita main back. Lari-lari naik sampai ke atas kat tiangga sebelah sana. Tengok bola boleh ke orang lain. Lari turun pula. Lepas pi. Lah ni lari-lari pi sana, rehat setengah jam tukar orang. Tak larat. Main umur tambah, tenaga kau kurang. Apakah lagi tuan-tuan dah sampai kepada umur 60 ni lagi tak larat. Allah, masya-Allah. Wa idza balagha sittina sanatan habbabtu ilaihil inabah, maka berbahagialah orang yang sedemikian. Mai umur 60 ni dia rasa nak duk nampak masjid dia, duk kenal nak baca Quran, kenal nak main sembahyang jamaah. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Jangan bila mai umur 60 ni dia dengar azan dia kata, depa ni jabat agama kata jangan duk pasang azan terang-terang. Dia jadi gitu. Nah, dia jadi gitu. Dia jadi kau marah dengar kuliah, pasang speaker di luar dia marah, azan pasang speaker luar dia marah. Dengar kuliah tapi ke masjid pasang terang. Pasal apa? Dia jadi serabut. Yang tu maknanya ada masalah besar. Siti nasanatan, waktu tu sepatutnya dia jadi seronok. Dengar tentang amal-amal kebajikan, dengar bacaan Quran, dia rasa tenang saja hatinya. Sebab habbabtu ilaihil inabah, tanda kebaikan manusia ketika umurnya 60 tahun itu, dia rasa sayang, dia rasa suka untuk bertaubat, kembali ke pangkal jalan di atas kesalahan yang ada dia lakukan, sama ada kepada Allah maupun kepada manusia. Kemudian seterusnya, wa idza balawa sab'ina sanatan, dan apabila sampai atau genap 70 tahun, ahabbathul malaikatu, kasihlah akan dia oleh malaikat. Allah, lajak lagi sampai 70. Mai umur 70 ni Allah akan menggerakkan hati para malaikat agar malaikat sayang dekat dia. 60 tadi Allah gerakkan hati dia untuk suka bertaubat. Mai umur 70 tuan-tuan, para malaikat jadi berkenan nak damping dia. Syok tak kalau malaikat damping kita? Seronok. Hak kita tak seronok ialah syaitan damping kita. Syaitan mengajak kita untuk melakukan kemungkaran. Malaikat dia mai duduk dengan kita ni, dia doa kebaikan sentiasa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, tak pernah legang. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Kehadiran malaikat kepada manusia ketika umurnya 70 tahun itu ialah kehadiran dengan mendatangkan rahmah, doa yang berpanjangan agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang dan juga keampunan kepada hamba yang umurnya 70 tahun itu
banyak digunakan untuk melakukan ketaatan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadis Nabi menyebut a'maru ummati, kebanyakan umur di kalangan umatku ini baina sittina wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Kebanyakan di kalangan umat Nabi umurnya jenis tu. Kalau lepas 70 Ustaz, dia boleh gagah pergi ke 100 lah. Sebab Nabi kata 70 lah. Tak, kebanyakan Nabi kata, kebanyakan yang akan meninggal dunia ni umur 60 sampai 70. Sehingga ada tuan-tuan di kalangan ulama ni, mereka punya seronok kalau boleh mati di waktu umur 60 sampai 70. Kita sebut bab mati ni ketak daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Nah, seriah. Antaranya almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Dia doa dekat Allah Ta'ala agar dia boleh meninggal dunia seperti mana umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun? 63 tahun. Doa minta dekat Allah bagi mati umur 63. Allah bagi dekat dia 2 tahun lepas meninggal almarhum Ustaz Syekh Fahmi Zamzam. Umur berapa? 63 tahun. Sebab dia nak ikut sunnah Nabi. Nabi mati 63, kalau boleh dia nak mati 63. Allah makbulkan doa dia mati 63. Seorang lagi duduk sebelah Dirang, pengasas pada pondok Dirang, Ustaz Ni'mat Yusuf. Dia juga macam tu. Dalam ceramah dia ke, dalam kuliah dia kata, saya mengharapkan agar Allah Ta'ala ambil nyawa 63. Saya tak berani. Nak tengok anak cik-cik dia. Ni kerja Tuhan kan. Tapi mereka hebat. Dan kesanggupan persediaan yang begitu rapi untuk bertemu dengan kematian ni, mailah bila-bila. Kalau boleh Allah biar bagi umur 63. Ustaz Ni'mat Yusuf dapat nikmat tersebut. Yang Nabi kata umur umat aku ni antara 60 sampai 70 tu banyak. Dan Nabi sendiri Allah Ta'ala ambil umur dia di waktu umur Nabi 62 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Bila mai umur 70 tahun, ahabbatuhul malaikah, Allah akan hantarkan kepadanya malaikat, di mana para malaikat ini sayang kepada hambanya yang banyak melakukan ketaatan waktu umur 70 tahun. Wa idza balagha samanina sanatan kutibat hasanatuhu wa ulghiyat sayyi'atuh. Dan apabila cukup 80 tahun, nescaya ditulis segala kebajikannya dan dibiar, yakni tidak ditulis segala kejahatannya. Itu waktu 80. Kemudian wa idza balagha 90 sanatan qalatil malaikah, dan apabila genap 90 tahun berkatalah kepadanya, nya siapa? Nya orang yang umur 90 tahun itu, asirullahi fi ardih, ini tawanan Allah di muka buminya, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah terampun, dan diberi akan dia bersyafaat kepada ahli-ahlinya. Allah. Umur sampai 90 tahun Allah panjangkan, maka malaikat kata Allah berikan kepadanya power, satu kuasa dari akhirat kelak, dia boleh untuk memberi syafaat kepada ahli keluarganya. Dia boleh tolong ahli keluarga, tuan-tuan. Umur 90 tahun kita guna untuk melakukan ketaatan. Kita tak menghafal Quran. Kalau menghafal Quran ni, golongan hafizul Quran atau diistilahkan dengan hamalatul Quran itu, Allah berikan kepada mereka power, kuasa, disebut istilah agama khususiyah, keistimewaan untuk
memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarga. Siapa dia? Anak-anak kita mudah-mudahan yang menghafal Quran. Kita tak menghafal Quran. Allah panjangkan, tengok Allah, anak-anak kita pun tak ada menghafal Quran. Allah panjangkan usia kita sampai 90 tahun. Alhamdulillah, orang pun kenal kita ni dengan kaki masjid. Orang panggil kita ni pun dengan Tok Lebay. Kira warak lah, baik. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan di hari akhirat kelak, salah satu keistimewaan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang umurnya 90 tahun dimanfaatkan dengan memaksimalkan ketaatan, maka yashfa'u fi ahlihi, Allah berikan kepadanya khususiah keistimewaan untuk memberi syafaat kepada ahli keluarganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sonok tak kalau umur panjang sampai 90. Tok Wan kita umur berapa dah? 70 tu rasa kemas lagi, boleh lepas pergi lagi setahun sampai 90. Alhamdulillah. Ada orang sampai 70 tu latih dah, nak jalan pun tak larat dah, mata pun steam, nak agak tak larat, cakap pun suara Allah Ustaz, kalau boleh minggu depan meninggal pun tak apa dah, tak larat dah, tak mau dah hidup. Sebab tu nikmat yang paling seronok tuan-tuan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di kalangan manusia tu Nabi kata, man tala umruhu, sesiapa yang umurnya panjang, umur dia sampai 90 tahun, sampai 100 tahun, wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalan-amalannya. Kalau di sebalik tu hak tak pakai. Allah panjangkan umur, tapi amalan yang dia lakukan adalah amalan-amalan jabariyun, golongan-golongan bongkak, golongan sombong, golongan megah. Semayang pun tak apa semua, umur panjang dia guna untuk melakukan kemungkaran. Lebih baik mati muda. Jadi kita minta mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan. Allahumma amin. Dalam saya ikhtiar merawat sekalipun, selalu saya akan minta kepada pesakit saya tu untuk dia buat perjanjian, sekiranya kurniakanlah kepadaku nikmat kesihatan. Dia pun ikut. Kurniakanlah kepadaku nikmat kesihatan. Dengan nikmat kesihatan ini ya Allah, aku berjanji untuk tingkatkan ibadah kepadamu. Saya sebut lagu tu, saya suruh dia kata. Kadang-kadang ada juga jenis main merawat ni tak semayang. Ada hak tak semayang, dia tak berani nak kata lah. Duk janji depan ustaz lagi, bohong lagi, jin main balik ke apa ke. Maka dia pun tekad dalam hati, mudah-mudahan jadi rajin semayang. Dia pun ikut. Orang sakit ni suruh apa pun dia buat. Alhamdulillah. Dengan nikmat kesihatan ini ya Allah, ya pun dengan nikmat kesihatan ini ya Allah, aku berjanji untuk tingkatkan ibadah kepadamu. Dia pun ikut. Mudah-mudahan lah kan kita merawat ni pun atas ikhtiar untuk dakwah juga, nak ajak diri kita, nak ajak orang lain agar beriman kepada Allah, dan ikhtiar kita tu bagi banyak. Allah Ta'ala penentu segala-galanya. Allah boleh bagi apa saja kepada kita. Jadi tuan-tuan, itulah kumpulan manusia yang Allah Ta'ala jelaskan bermula dengan umur 40 tahun sekian-sekian, 50 tahun pula dapat lagu ni, 60 tahun pula lagu ni, 70 tahun macam ni pula, 80 tahun, dan akhir dengan 90 tahun. Adakah bila dinyatakan semikian umur manusia maksimal 90 tahun? Tidak. Allah yang maha penentu segala-galanya. Maksimal yang kita sebut tadi umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Nah, ada yang sampai 90, ada yang sampai 100 tahun. Nah, 100 tahun. Tun Mahathir pun dah 101 tahun.
Alhamdulillah di kampung saya Qaryah Teluk Jamat tinggal dia seorang kan. Dia dikenali dengan Tok Wa, kita panggil dia dengan Tok Wa Abdullah, Tok Walah. Umur dia 101 tahun. Spek tak pakai. Duk boleh naik motor yung pimai-pimai lagi. Kawan yang hidup sekampung dengan dia, waktu duk main ciligan, duk sekap ikan dengan dia, semua habis dah. Tinggal dia seorang. Syok tak bila kita hidup dengan segagat dengan kita ni, tak ada kita seorang. Tak syok tuan-tuan, nak melawak tak jadi. Tak jadi. Nak melawak jadi ni lalunya dia kena umur sama. Kalau 40 geng 40 semua. Oh, depa gelak terang. 40 ada hak 60, dia gelak slow sikit, tak apa nak masuk. Ni tu wallah dia kawan tu 80. Nak cari hak kawan dia boleh sembang suka tak ada. Tak berapa nak nikmat hidup tu tak sama seperti mana waktu muda-muda dulu. Alhamdulillah walaupun semikian dia boleh untuk main sembahyang jamaah, kemudian sembahyang Jumaat pun tak nak tinggal. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Moga-moga Allah panjangkan usia saya, usia tuan-tuan dan puan-puan. Allah panjangkan juga usia ahli keluarga kita semua dengan ketaatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita baca balik hadis ni. Qala Allah Ta'ala, "Iza balagha 'abdi 40 sanatan afaituhu minal balaya salasi minal jununi wal judhami wal baras wa idza balagha 50 sanatan hasabtuhu hisaban yasira wa idza balagha 60 sanatan habbabtu ilaihi al inabah wa idza balagha 70 sanatan ahabbathu al malaikah wa idza balagha 80 sanatan kutibat hasanatuhu wa ulghiyat sayyi'atuhu wa idza balagha 90 sanatan qalatil malaikatu asirullahi fi ardihi faghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa yasfa'u fi ahlihi. Firman Allah Ta'ala, apakala genap umur hambaku 40 tahun, nescaya aku afiat akan dia daripada 3 penyakit. Penyakit gila, kusta dan sopak. Dan apabila genap 50 tahun, nescaya aku hisab akan dia sebagai hisab yang paling mudah. Dan apabila cukup 60 tahun, perkasihlah aku kepadanya bertaubat. Dan apabila sampai atau genap 70 tahun, kasihlah akan dia oleh malaikat. Dan apabila cukup 80 tahun, nescaya ditulis segala kebajikannya dan dibiar, yakni tidak ditulis segala kejahatannya. Dan apabila genap 90 tahun, berkatalah malaikat, ini tawanan Allah di muka buminya, ya Allah. Maka dosanya, nya 90 tahun tadi, yang telah lalu dan yang akan datang sudah terampun. Dan dibenar akan dia bersyafaat kepada ahli-ahlinya. Mana ahli di sini ialah ahli keluarganya. Hadza wa billahi taufiq. Kita bertemu lagi bulan hadapan, sambung kepada hadis seterusnya, masih lagi bicara berkaitan dengan hadis kursi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minas zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa insyaallah.